Siapa beli basikal ni? Bapak dia. Ha? Bapak dia. Bapak dia apa dia tak cakap? Ha, awak dah cakap. Terima kasih. Berapa ratus ni? Tahu? 50. 100 lebih. 100 lebih. Belajar di sekolah ada serama untuk dapat ilmu, untuk makan lebih, cikgu belanja macam-macam. Harga mahal di kampung, memang lah rugilah. Pasal kelas yang selama nak belajar kelas bagi tambahan nak. Jadi dia kena belajar lah. Awak pergi kampung ni ada tanda catat tu, umur pun mungkin Elok 6 dua dohoi. Kalau aja di cikgu, mula-mula masuk, tengok. Jadi kalau boleh, ibu tu korang ni. Kau cakap dobo, kau ni tu anak cikgu. Di kampung tu, mau ada, kalau emak nak menyelam, malah, bawa najib tu, sakit tu. Tapi kalau sehat, kena sama. Cikgu ajar, saya pun mak cikgu tambahan nak. Job Indonesia cikgu sekolah ni mana rugi. Tapi kalau belajar sambil belajar